Pagi-pagi kalau tengok ikan macam ni jadi Khalid, syok tengok. Kalau tengok dalam kolam ni, ni maksudnya dah 3 inci. Purata ikan dalam ni dah 3 inci. Kalau maksudnya 3 inci, kalau saya bagi tahu 3 inci tu maksudnya dah 3 bulan. 1 bulan tu besaran dia 1 inci, 2 bulan 2 inci, 3 bulan maksudnya dah 3 inci. Jadi dalam ni saiz 3 inci ni, dulu saya buat jualan, harga seekor RM1, saiz yang macam ni. Permintaan memang cukup banyak kalau kata untuk dapat macam ni, tapi disebabkan pengeluaran saya ni yang agak terhad, jadi sekarang ni untuk saiz 3 inci ni saya dah tak buat jualan. Jadi saya akan buat stok untuk simpanan saya sendiri, sebagai pemakanan dan sebagai induk lah di hadapan kolam depan rumah saya tu sebagai induk. Jadi sebagai rotationnya saya akan ambil yang saiz 3 inci ni dan akan dipilih lagi buat grade size lah, tengok lah macam mana yang cantik-cantik tu, yang pembesaran dia agak luar biasa sikit, saya akan asingkan, lepas tu buat induk. Kalau yang belen-belen tu saya akan letakkan dalam polytank tu bagi besar untuk buat makanan lah sebagai protein tambahan. Jadi secara kecil-kecilan ni kita rotation ni macam ni lah. Kalau kata kita nak buat daripada segi kos, penjimatan kos ataupun kos secara hidup ni, secara sambilan ni sebenarnya bermanfaat juga di ruang yang sebab kecil macam ni. Okey, untuk saiz yang macam ni kalau ikut daripada pemerhatian saya ni, masalah overfeeding ni macam selalu orang tanya dekat saya, kalau bagi banyak ikan ni, ikan depa ni selalunya banyak mati, timbul. Pasal apa? Bukan masalah overfeeding, yang tu masalah lain. Jadi kalau kita tengok dalam apa yang saya post tu, bolehlah belajar sikit-sikit masalah kematian ikan lah, apalah macam tu kan. Tapi sekarang ni kalau kata untuk yang saiz 3 inci ni, kita tak payah kedekut ikan. Kita tak payah kedekut ikan. Kita tak payah kedekut makanan dedak ni. Hantam saja, bagi saja, dia cepat besar. Saiz-saiz yang macam ni lah dia akan menentukan pembesaran ikan tu lagi cepat. Saiz yang macam ni, saiz 3 inci ni, kita bagi dia makan cukup-cukupnya macam ni, macam ni. Okay, masalah overfeeding memang tak timbul langsung kalau kata pemakanan yang kita bagi macam ni. Kita tak payah kedekut, kita bagi dia makan saja. Tapi jangan sampai dah bagi makan tu, jangan sampai pula makanan ni ayam belen-belen tu terapung pula sampai terlebih daripada makanan tu, yang tu jadi masalah amonia pula nanti. Yang tu masalah besar lah. Jadi kualiti ayam ni kalau kata untuk kolam ni kita kena jaga juga, tak boleh bagi makan minyak, tapi kita sumbat dia cukup-cukup, ikan cepat besar. Saiz 3 inci. Saiz 3 inci ni kalau kata macam dulu banyak pembeli yang ambil saiz macam ni sebenarnya senang nak belah. Kalau kita nak belah pun ratus kematian tu memang 0%. Memang tak akan ada yang mati, insya-Allah. Kalau kata dia pandai ternak ke, dia tak pandai ternak ke, ataupun dari segi pengalaman tak bisa langsung belah ikan tilapia ni ataupun sebarang jenis ternakan lah. Kalau kata saiz-saiz yang besar macam ni, insya-Allah dia akan hidup semua. Jadi senang. Kalau kita ambil yang saiz yang macam 1 inci, 2 inci tu, ratus kematian tu kemungkinan akan ada jugalah. Kalau kata yang tak mungkin baru nak cuba tu, dia akan ada jugalah kematian, tapi boleh dapat diatasi lah kalau kita sedikit-sedikit belajar pelan-pelan, insyaAllah boleh buat juga. Sonok tengok pagi-pagi macam ni. Tambah-tambah ni dah stok ni dah ada saya pilih dah masuk dalam sana, tinggal sikit lagi dalam ni. Ni pengadang saya dah buat. Pengadang ni bukan saja-saja buat, sebenarnya kalau kata ikan ni yang dah besar ni, time dia makan tu dia macam agresif sikit. Dia akan lompat-lompat sikit, silap lompat dia akan masuk dalam benih, dalam kolam kok anak benih ni. Jadi yang besar ni dia akan sapu pula anak benih tu, saya pula tak nampak, habis. Walaupun dia makan 3-4 ekor, ogio. Macam dia, tengok syok. Kolam ni saiz saya pakai kok semen lah. Kalau tengok dalam video saya memang pakai kok semen. Sebab kok semen ni masa saya beli dulu memang agak murah lah, sebab bajet pun tak besar macam tu. Mungkin saya pun nak cuba-cuba dulu, tapi akhirnya berjaya lah. Saya buat macam ni, saya pakai kok semen dan polytank tu. Kalau polytank, kalau
Kalau ada orang yang nak pakai polytank tu lagi senang lah. Sebab polytank ni boleh ubah-ubah. Tak suka dah ni, ubah sana. Tak suka sana, ubah sini. Macam tu. Tapi kalau kata kok semen ni, kalau dah letak tang ni, alamatnya tang ni lah duduk. Boleh juga ada ubah, tapi teruk sikit lah. Macam saya duduk taman ni, nak kena panggil jiran-jiran pula main tolong. Jadi, masalah juga macam tu. Sebab berat, dia semen. Tapi, kalau buat dalam kok semen ni, air dia sejuk. Syok, air sejuk. Kalau tak ada ikan pun, kalau musim kemarau, hangat. Boleh berendam ni dalam ni. Buat mandi. Sedap. Mandi. Sejuk semen. Okay, kita jumpa lagi.